Hai, kembali lagi bersama channel Viral TV, di mana viral, hot, dan menarik. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Teruskan menyokong channel ini untuk mendapatkan gosip-gosip panas terkini dari selebriti tanah air dan luar negara. Mencari dana bagi mewakili ke negara Lee Min Ho, BTS dan Blackpink, South Korea. Alhamdulillah, jemputan dari syarikat terkemuka kosmetik COSRX, direct invitation from the CEO and founder Mr. Jun Seng Hon. Sampai-sampai rasa macam VVIP sebab staf berbaris tunggu, siap dengan red carpet, walhal saya ni PA je kepada duta sebenar COSRX, wanita luar biasa Bella Astila. COSRX annual sales in 2024 reached 2 billion ringgit and has entered 10,000 stores worldwide. Wow, they spent close to a year on R&D for each product. Simply superb. Sejak 6 bulan yang lepas, saya telah berjaya sumbangkan lebih 2 juta ringgit ke Parlimen Muar. I will never stop finding new innovative ways to help the underprivileged in Muar. So nantikan video-video kolaborasi kami bersama COSRX di Korea. Sekian, saya Syed Saddiq, ahli Parlimen Muar yang bekerja dan berkhidmat dari Korea Selatan. So kirakan kalau nak balik pun sendiri boleh atau tidak? Boleh je, boleh je. Tak nak pergi je pasal live lah. Silap nak tahu. Ya kan? Can Silap je. Dia buat live juga. Live sebelah-sebelah. Yang part ni. Jadi live. Macam ni. Dia mana buat? Bringing Malaysia to Korea via TikTok live. Annyeonghaseyo. She's my friend in Korea. Hi Karina, this is Karina. Hi. This is Oppa Naif. Annyeong Oppa. Okay, jom kita tengok. Kau beli apa? Lens apa? 2 lens. Cantik warna dia. Natural. Jom. So kita bawa keluar jalan-jalan. Rasa dulu. Rasa dulu, jom pergi beli rasa dulu. Mama ni first time Mama datang sini kan? Oh wow! Wait, saya tak. Dia nak kita. Dia saya tak nak shopping. Saya aku ni. Dia for first time juga. Cut. Ni kali ke mana? Tu adik. Mana ni This is Bri yang style kai. So kita orang ada photoshoot. So Bri akan style kai, Aus akan make up, shoot akan buat rambut juga. Tapi hari ni juga lipstick. Oh my god. Okay, Mama tak sabar nak shopping. Tak ada benda. Dia pun nak shopping. Bri dah sihat ke orang tanya? Macam mana orang boleh tahu you tak sihat? Sihat je. Okay. Okay lah korang, I think I want shopping now, so I end live Bye bye. Tak sejuk pun. Dia jumpa apa? Ramai ni orang. Dia kat depan. Nak okey kalau nak ni. Alamak, oi, ni tengah betul rambut kejap. Kir. Dah masuk tak? Tu? Ini juga.
Ya, dulu. Jalan-jalan. Ada Lee Min Ho, tak ada. Lee Yao ada. So kita bawa lah yang lain-lain. Alang-alang dah balik dari kerja tu, kita singgah Myeongdong. Dapat jalan sama-sama kan? 1.5k kita jalan sama-sama. Bukan lah. Bukan dengan tu. Ni bawa jalan sama-sama. Tak tahu lah dalamnya apa, ikut je. Ni mungkin bintang ni. Bukan bintang? Bukan bintang, lepas tu belakang lotel agak ini kot. Kat situ. Bala cakap apa? Bala cakap kita proceed ke jalan dulu. Nanti kita bincang yang lain. Dia dah cakap apa kan? Dia depan okey kejap. Ni. Ini bukan jogging. Kita baru habis tadi satu jumpa dengan Cosrx. Lepas tu ada sikit yang pakai hanbok tu, yang tadi yang ada post pakai baju macam emperor tu. Jogging apa kalau macam ni? Ni baju. Mana yang lain? Lain? Okey, ada. Right, guys. What? Off. Tak hilang. Maksud mana? Ada. Ya betul, belakang ada siapa? Cuba Korea sikit. Macam tu kan? Kita kalau suruh aku macam ni, bawa apa nak beli apa? Jom kita buat plan lain. Itulah kan. Buat plan lain, lepas tu kita jalan je. Kalau serentak macam apa? Kita set timing je. Nak jumpa mana? Tak, dia orang bright. Ada, tak apalah, kita gerak sama je. Tapi nak pergi minum ni, nak pergi kafe. Boleh, jom. Dia nak pergi ke depan. tak tahu lagi. Tapi kita kena Tak ada, dah berpecah dah. Kita plan lain-lain. boleh pergi jalan. Jom Okay. Bye-bye. Jumpa tempat lain. Okay, korang jalan dulu. Then and then the car
Ini Bukit Bintang. Yang belakang, belah belakang. Nanti kalau yang belah depan yang tembus Lot 10 dengan media tu kat depan. Yeah, waiting for lunch. He said that we are bringing them together to Korea. Because it's already, I think, 1 hour. So in Malaysia it's around 6:15. Yeah. Yeah, say hi. Hi. Hi guys, my name is Karina. Hi. Come to Korea. Jangan. Kita jom. Cik pasal aku yang kena nanti. Jom, kita jalan-jalan lagi. Bye. 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 Tunggu dia kat dalam. Mana Mak? Jom kita masuk action apa? Jom. Muat. Yang ni dah. Dalam tu. Tak tahu? Balik. Takkan balik baru sampai. Jangan. Ya? Ya. Mama is in front. Oh. Yeah. Aim. Jalan. Banyak kencing. Polis ke ada pula baju sana. Lalu beg. Ya betul. Sakit beg tadi. Duduk kat atas. Atas. Tu bawah je. Okay. Kita bagi dua ruang dulu untuk jalan-jalan. Malam nanti kita jumpa balik. Bye-bye. Thank you everyone. Jumpa lagi. Macam mana? Macam mana? Demo sini sikit. Tadi dah, tak nak ulang balik. So muka dia cekendor kan. Jadi kita panggil dia firming. Dia menegangkan macam tu. Nampaklah muda macam YB Sadiq. Boy. Boleh ambil cermin tak? Nah. Tunjuk cermin kat Ella sikit. Tak tunjuk kat you lah. Siapa yang beli set malam ni dapat cermin. Siapa yang beli set malam ni korang dapat cermin ni? Bella dah ada dah. Malam ni je Bella bagi. Cermin apa tu? Cermin. Boy. Ni apa? Dengan kom. Oh, kom. Wow. You tak kat poket ni. Beli set dalam beg kuning sahaja dapat. Nanti teddy bear. Cute kan? So cute. So korang kalau beli set dapat ni. Yes. So small. Tak dalam beg. So small macam Bella. Dah tak boleh muat dalam beg tak letak you. 2 minit lagi join giveaway. 2 minit je lagi korang. Giveaway ni untuk korang. Okay, mana boleh join? Dah lebih. Wow. 2,400 orang yang tekan. Komen. We love Kozarek Bella. Uish, ramai pertandingan ni saya. Ramai sangat orang love Bella ni. Wow. 2,800. Betul. Ramai nak menang ni. Okay. Kalau kita ada kuasa, kita pastikan semua dapat. Ya, betul. Untuk redness boleh pakai, yes. Redness, ada juga orang yang masalah muka macam merah-merah. Ya Allah, dah 3,700. Wah, 3,800. Wow. Okay, bila nak korang try, korang mesti suka dan in love. Bila in love, korang akan nak invest. Korang akan dapatkan lagi, beli lagi macam tu. Ramainya orang komen. Ramai. Wow. InsyaAllah. Okay, thank you. We love Kozarek and Bella dah 4,800 dah. Dah 5,000 lah. 5,000 dah. Thank you. Bella pun sayang korang juga. Macam mana Bella nak sayang 5,000 orang sekali? Sayang lagi. Sayang korang. Macam tu. Betul. Bella sayang 2.3 juta yang follow Bella ni. Kalau nak beli, dekat beg nombor 5. nombor 5. Kita dah pin kat bawah.
Kita dah pindah kat bawah, okay? So kita akan umumkan siapa yang menang kan. Lagi Lagi 1 minit. 1 minit 17-an. Wow. Pula yang excited. Hello. Wah, sejuknya rumah YB saat ni. Ha? Sejuk. Kotak ada 3 keping. Dia sebab saya duduk tepi tu. Ya, betul. Menyejukkan keadaan. Kalau you tak ada muka, you terasa panas, rasa nak terbakar. Okay? Okay. Terbakar. Dalam satu kotak tu ada 3 keping. Memang best lah pakai. Korang akan nampak dia Satu macam... kotak ada 3 keping. Bella pernah Setiap pakai. hari kena pakai. 1 keping sahaja. Tu keping. Hah? So kena pakai setiap hari? Boleh Seminggu 2 kali boleh. Oh, okey, tak Tapi adalah. I setiap hari. Hah? I suka sangat pakai ni. Tak tahu kenapa. Rasa sejuk-sejuk. Padahal Bella tak suka sejuk. Itulah. Kalau nak pakai setiap hari tu memang nah, dia jadi model macam Bella. Kalau saya pakai setiap hari tu. Bila waktu yang susah untuk pakai outfit rutin? Sebenarnya macam saya cakap tadi, setiap hari pun boleh. Pagi malam. Pagi malam. Tak semestinya time make up saja. Kalau korang tak keluar, pakai kat rumah pun kena jagalah. Dia macam ni, selalunya penjagaan